Good morning YouTube. Okay, masa sekarang 4.15 pagi, bersamaan dengan 30 hari bulan 5 2025. Hari ni kita akan ke Hanyai. So saya baru habis bersarapan. And then now kita akan pergi ke tempat RV lah, kat Taman Buaya Melaka. Kita pergi sana. Saya akan tunggu kawan-kawan saya lah. So sharp pukul 5 kita akan bergerak ke first stop, ke Rawang R&R Petronas. Kat sana kita akan berjumpa dengan 3 orang kawan dari Kuala Lumpur. And then kita akan ride sama-sama. So total perjalanan dianggarkan sekitar 750 km. Sebab kita decide yang kita akan ride route lain. Kita akan gunakan jalan lama. Okay, so stay tuned guys. Alright. Okay guys, kita dah sampai di Taman Buaya. Masih ada 25 minit lagi. So kita nombor orang pertama lah sampai ke sini. Okay, nanti saya update. Baru sampai. Hello, how are you? Altitude வந்திருக்கீங்க? Altitude வந்திருக்கீங்க? Altitude வந்துட்டா. Okay, now 1516. 15. Hi. Hello. Your name? Sivam. Sivan. Hello, Ramesh. தெரியாத மாதிரி இருக்கீங்க. எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? கேமராலாம் ஆன் ஆகிருக்கு. எஸ்ஆல்டா. அப்படிதான் இருப்பீங்களா இப்போ? நீங்கள் தாடி வச்சுருக்கீங்க. எஸ் ஃபேஷன். எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? ஆமாம், நீ அங்கே நின்றுட்டு இருக்க. அண்ணன் முதல் வந்துட்டார் பேனண்ணே. சரி, நீங்கள் வரீங்கன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு kita dah bersarapan dekat Bido. Sekarang kita akan gerak ke Kuala Kangsar. Nanti saya akan explain lah asal kita pergi Kuala Kangsar. Okay? Bangga? Okay. Plan untuk hari ini, dia punya plan macam ni lah. Sebab hari ni kan
cuti sekolah akan start. So kami tak akan masuk melalui Bukit Kayu Hitam. Kita akan lalu Ban Prakop ataupun sebelah Malaysia Durian Burung. Sebab kalau pergi Bukit Kayu Hitam memang jam kau-kau punya. So kita akan exit kat Kuala Kangsar. Selepas tu kita akan pergi ke Pangkalan Hulu, ambil insurance dengan SIM card and then proceed to Durian Burung. So okay lah. Kalau ada apa-apa nanti saya akan update. Oh ya, hari ni setakat ni ada 7 bikers, 1 GS, 1 GSA lama oil cool, Goldwing F6B, V-Strom 1050 motor saya lah. Lepas tu V-Strom 650 2 biji, Harley Davidson Street Glide 1 biji. So far ride is okay. Semua orang bagus riding dia orang. So semua memang ada pengalaman lah. Kita kalau bagi apa-apa instruction pun dia orang boleh ikut. So good. Setakat ni semua okey. Dari Melaka sampai ke Rawang, saya yang lead konvoi. Selepas Rawang, Mr. Ryan dari KL yang pakai GS 1250, dia yang lead. So sebenarnya cadangan nak ikut jalan lama, jalan kampung ke Durian Burung Hat-Nyai adalah cadangan Mr. Ryan. So kami ikut je sebab selalu kita pakai highway kan, terus ke Bukit Kayu Hitam dari Melaka. So ini kali kita try a new things. Okay, alright. Pagi tadi saya tak ambil video. Pasal apa? Tiba-tiba saya punya kamera tak boleh connect dengan mic saya. Saya pun tak tahu apa hal. Saya tak record lah apa-apa. Mungkin saya akan buat voice over kat video tu. Alright. Ni kami pergi ke Hat-Nyai untuk menghadiri event 3 Country Charity Ride. So event ni saya memang akan hadir setiap tahun. So kali ni dia buat ke Hat-Nyai. So tim kami join event inilah. Kami akan berada di Hat-Nyai selama 4 hari 3 malam. Pada hari terakhir tim saya akan balik ke Melaka, tapi saya dengan kawan saya Mr. Ramesh, kami akan ke Betong sebab kami masih ada cuti lagi lah. So kami akan pergi ke Betong, lepak 1 malam kat sana, lepas tu 3 hari bulan baru balik ke Melaka. So 3 CCR 2025 di Hat-Nyai pada tahun ni dianjurkan oleh klub ISBC Ipoh. Alright. So klub kami, Klub Biker 66,
Yang register untuk event ni 15 orang. Last minute 4 orang tak dapat join. Dalam 4 orang tu diorang naik kereta api pergi sebab dah tua sangat dah. Memang diorang tak boleh ride lagi. And then kami ni semua hari ni baru bertolak ke Hanyai hari Jumaat 30 hari bulan 5. Event dia pada 1 hari bulan 6. Pagi ada charity ride, malam charity dinner. Okay, so ini info untuk ride kali ini. Alright. Ni tak tahulah, saya rasa banyak kereta. Nak laju tak boleh. Hai. Tak best lah, right? Ada boring sikit. Hari ni cuaca sangat elok. Saya masih boleh rasa kesejukan. Time sekarang 8:45 AM. So okay, matahari belum naik sangat. So sedap lah ride sedap, cuma tak cukup. Cuma banyak kereta, tak boleh laju sangat lah. Okay. Welcome to Ipoh. Okey, sekarang kita dah akan sampai ke Ipoh. Cuaca masih elok, tak panas lagi. Ada shock lah riding. Saya tak faham Ipoh ni jerebu ke kat sini? Macam jerebu je. Rasanya macam kena jerebu lah. Lepas tu Ipoh is jam. Ipoh tak relax guys. Ipoh memang tak relax. Dulu kalau lalu Ipoh ni, saya suka tengok bukit-bukit, gunung-gunung Ipoh ni. Tapi sekarang dia semakin digondolkan lah. Hai, sayang. Dulu macam Guilin of Malaysia tau. Sekarang semakin lama semakin digondolkan. Hai. Tak tahulah nak cakap apa. Maybe kena sacrifice untuk pembangunan lah. Apa boleh buat? Tengok macam depan ni. Dulu cantik lagi, sekarang nampak tanah aje. Hai. Tak shock lah tengok. Memang tak shock. Okay, somewhere around here there's a AS camera, so hati-hati hati-hati. Speed tak boleh lebih 90 ke 80 90 kot. Oh 80. Ada tu AS camera. Dah sampai ke Kuala Kangsar. Sudah exit Kuala Kangsar. Okey. Selamat datang ke Bandar Diraja Kuala Kangsar. So seterusnya kita akan pergi ke BHP. Tuan minyak kat sana.
Take 5, lepas tu gerak ke ANF Pangkalan Hulu. Okay, alright. Kereta banyak lah ni. Oh, banyak orang pergi Thailand kot. Andaian saja. Tapi okey lah, ramai-ramai pergi macam ni kan, seronok. Oh, tengok depan tu geng. Oh, berkabus lah. Kabus. Ini kalau betong saya rasa memang akan hujan lah. Betong ni kerap hujan. Selalu saya fikir mesti ada kena hujan punya. Biasanya petang dengan malam lah. Pagi tu jarang kan saya kena. Biasa petang dengan malam mesti kena hujan. Okay. So see you guys later. Alright. Kita dah take 5 dekat BHP Kuala Kangsar. Dah isi minyak, dah fuel tank. Time check 9:51 AM. Okay. So kita break cepat-cepat lah. Kita tuang minyak, pergi tandas, lepas tu jalan. Selepas ni kita akan pergi ke ANF Pangkalan Hulu. Insurans saya dah buat 3 bulan. Bulan 3 tu saya dah pergi Betong. Masa tu saya dah buat dah insurans. So sekarang saya nak beli SIM card pula. Borang TM2 saya dah isi sendiri. TDAC pun dah buat online. So tinggal lagi beli SIM card je. Okay. Kami dah sampai ke Pangkalan Hulu. So kiranya kita datang sini ambil insurans untuk kawan lah. Compulsory, voluntary dengan extension 101. So sekarang kita pergi ke Petron, isi minyak, minum air, lepas tu ke Durian Burung. Okay. Okay, jalan. Pernah bangga? Datang sini beli SIM card. ANF tadi tak ada SIM card, so datang kedai ni lah beli SIM card. Satu saja. Apa, DTAC ke apa? Ni apa brand? Ni apa company? DTAC okay. Okay, boleh. Okay. Ni telefon saya. Masuk terus. Berapa Ni office baru kan? Dulu tak pernah nampak pun. Oh, 2 tahun. Oh yalah, kita biasa pusing sini.
Kita tak lalu sini terus pusing kan. Tu yang tak perasan tu. Okey. Ya. Okey, terima kasih. Okey, sekarang kita dah isi minyak di Petron Pangkalan Hulu. Lepas ni kita akan pergi ke Durian Burung lah. Minyak kena RM16.50. Dah RM16.50 lah. Nanti ada satu kali lagi nak isi sebelum masuk border Durian Burung. Okey. Alright. Tengok nanti, kita jumpa lagi. Alright, bye. Okey. Depan saya JS1250 dan JS1200 AC air cool. Kalau saya ride, saya memang cucuk diorang je. Sedap lah yang kau ni kalau ikut belakang diorang. Ini pertama kali saya ikut jalan ni dari Pangkalan Hulu ke Balingkut, pergi Balingkut. Tapi yang pasti masuk border Durian Burung. Okey, explore, kita explore hari ini. Perjalanan dari Pangkalan Hulu ke border Durian Burung lebih kurang 1 jam setengah. So anggaran akan sampai pada pukul 2.20 petang. Ini jalan kampung ni first time saya lalu. Tapi shock jugalah lalu jalan-jalan kampung ni. Kita tak banyak, kita explore jalan baru. So tadi tunggu insurans pun dekat 1 jam lebih. Sebab ada 2 orang kawan baru. Dia orang tak buat insurans dalam WhatsApp. Dia orang tak buat dulu. So itu yang bawa dia orang pergi office. Tunggu kat sana. Kalau sebab first time kan, dia orang pun tak berapa tahu lah. Tak apa, learn from experience. So lain kali diorang dah tahu. So kita tak payah tunggu lama-lama lah. 10 minit dah boleh settle dah. Kita pergi office, kita ambil cover note, insurance. Lepas tu kita charge. Okey, sekarang kita berada di Tasik Pedu. Kita singgah sekejap, tengok view dia. Lepas tu kita ambil lunch lah, late lunch. Makanan tengah hari yang lambat. So kita dah siap makan.
Sekarang kita nak bergerak ke Tasik Pudu. Berdasarkan Google Map, tinggal lagi 44 minit 54 km. Okey. Nak cakap pasal makanan dia okey lah, so-so lah. Boleh tahan lah, boleh tahan. Oh, panas. Okey. Sekarang kita akan menuju ke Durian Burung. Kita layang corner sikit. Baru habis makan kan. Kalau jalan straight dia memang mengantuk punya. So kita layang corner lah. Okey juga macam tu. Time check. Sekarang pukul 3.57 petang. Lagi tinggal 30 minit untuk sampai ke border Durian Burung. Bersamaan dengan 32 km. So, kita pakai jalan kampung pula sekarang. Kita detour sikit. Sebab kita malam pun tak ada program apa-apa. Check-in hotel, lepas tu malam pergi dinner. Itu je. Memang kalau saya ikut kawan-kawan, tak adalah pergi shopping apa bagai semua. Saya lepak je. Lagipun ni tidur tak cukup lah. Mungkin ni tidur awal. Okay. Alright. Lawa view kat sini. Cantik-cantik belaka view kat sebelah sini. Tak rugi ambil jalan kampung ni. Best. Very nice. Awesome. Impressive. Sampai Kota Putra Durian Burung. Finally kita dah sampai. Alamak, Insta360 punya bateri dah kong pula. Oh, kosong border ni. Kosong. Okey juga ni. Okey lah, kita pergi cop pasport. Sebelum Malaysia dia tak cop, dia check je kan. Okey, baik. I kena stop keluarkan pasport juga.
Okay, dah lepas border Malaysia. Aduh, dia suruh buka pula saya punya helmet. Hai, leceh betul lah. Tak apa, dia suruh buka, kita buka je lah kan. Bro, நீங்க ஹெல்மெட் மாற்றியே ஆகணும். 2 வாட்டி வந்துருச்சு. இங்கே தான் டிராஃபிக் ஜாம், சரியான டிராஃபிக் ஜாம். இதுக்குன்னு எண்ணெய் ஊற்றா தைலம் ஊற்றணுமா? ரெண்டு ஜாக்கு போலி பிளஞ்சா கேஷ்லெஸ் எல்லாம் ஒரு ஆள் இது பண்ணாலே அதே போதையாக இருக்கும். எல்லாம் சனிக்கிழமை குடிக்கணும், நோட் சண்டைக்கிறோம். ஆமாம், சண்டையும் குடிப்பாங்க. நீங்கள் முடியலன்னா நீங்கள் குடிக்காதீங்க. ஓகே, லெட்ஸ் கோ. ஓகே, jalan. அங்கே பாருங்க ஃபோனை. இன்னொரு வாட்டி எடு. Okey, sekarang kita berada di Natawi. Lagi sejam lagi nak sampai ke hotel. 59 km. Kalau cakap Natawi ni, saya hanya ingat satu je. Ada satu kedai makan yang sedap kat sini. Memang saya punya favourite lah. Okey, ini kawan kat belakang ni sangkut kat traffic light. Okey, so dia pun dah sampai. Okay, let's go. Let's go. Okay guys, jalan ni memang kosong Jalan dari Durian Burung, Bon Prakop. Jalan ni memang kosong. So kalau nak pergi Natawi, jalan border ni paling dekat. Atau kalau nak pergi Songkla pun okey. Memang kosong gila border ni. Jalan dia pun kosong. Nice lah, very nice. Something new experience. Time check. Sekarang hampir pukul 6, tapi langit dah gelap lah. Saya rasa malam ni mungkin hujan kot. Malam ni mungkin ada hujan. Harap dapat sampai ke hotel. Tinggal lagi 45 minit untuk sampai ke hotel.
Oh, kereta pun dah banyak. Lagi ada 32 km untuk sampai ke hotel. Tadi ada berhenti kejap sebab member nak isi minyak. Habis kita pun semua isi minyak lah. Isi minyak, lepas tu break dekat setengah jam. Tea time. Oh, okey lah. Lepas dah minum kopi, dah rasa segar balik. Oi, banyaknya kita. Aduh. Kalau jam macam ni lemah ni. Okay, welcome to Hat Nyai. Hat Nyai hujan guys, hujan lebat. Kami pun dah basah hujan. Dah basah kuyup. Aduh. Sia-sia je cuci motor. Cuci motor, cuci jaket, cuci riding pants, sia-sia je. Dah nak sampai Hat Nyai kena hujan. Alamak, dah basah kuyup dah ni. Tak apalah. Dekat-dekat dah nak sampai hotel baru basah kan. Kita okey je lah. Ni bateri nak mati ni.